Okey, tu dia. Dah start lah. Sublimation. Di bawah dah jadi macam ni lah bawah. Satu-satu. Benda dah potong lah. Biasa dia tak buat macam ni. Dia sekali jalan je, sekali yang kain. Tapi dia orang dah potong siap-siap. So nak kena buat macam ni lah. Sini dia lipat terus. Ini banyak lagi.